Kita ada ancient mini Silk Road tadi, macam tadi Xinjiang dia part of it. So ini adalah part yang datang daripada south atau central atau south ataupun daripada eastern, iaitu dia cover Muslim kawasan Xi'an, Lanzhou, Langzhia, Zhangye dengan Xining. So ini semua sebenarnya sejarah Silk Road sangat terlampau. So kita buat, that's why kita buat ancient Silk Road dan kita gunakan mini. Sebab kalau dia jadi Silk Road betul, dia terus jadi Xinjiang. Kan itulah kita splitkan. Sebab orang kata kalau you jalan, you buatlah satu tour yang ini saja pun kita buat 7 malam. Kalau you combine dengan Xinjiang, tiba-tiba jadikan 10 malam. Kat mana yang you cut tu kan? Jadi so kita splitkan tour ni jadi 2. Satu is about 5,005, 5,500. Satu lagi about 9. So total days you cover, total journey time you is actually 9 dengan 8, 9, 8, 17 hari sebenarnya. 17, 18 hari. 18 hari is about 16,000. 18 hari sebenarnya. Kalau cost back to back, dua ni is about 18,000. Tapi sebab kita split, satu jadi about 6, satu jadi about 9. 6 dengan 9 only 15,000. Kan? Jadi Silk Road ni sekarang kami dah dapat book. Kami book sekarang ni untuk bulan 9 hari bulan. Dah ada grup, tetapi kami tutup grup tu sekarang sebab mereka nak buat ala-ala private tour. Mereka tak nak masuk orang kecuali yang mereka benarkan. Wow, grup tu hebat. Kemudian kita ada satu date pada 28 Oktober. This is peak autumn. Tapi kalau you tanya saya peak autumn tu hebat tak? Tak ada. Kalau untuk saya Silk Road tak adalah autumn tu, tak adalah autumn. Autumn tu takat you nampak pokok sikit-sikit. Tetapi mungkin orang kata dia punya environment dia ataupun orang kata keadaan semasa dia mungkin lain lah peak. Sebab kalau kita pergi bulan 6 kan, bulan 6, bulan 5 macam tadi kan, seasonality, grassland adalah padang ranggut tu akan jadi hijau. So bila you datang bulan 10, dia akan jadi kuning. Dan mungkin masa tu orang kata gambar pun dah jadi tak sama. So the concept especially di grassland berbeza, tapi di tempat lain masih sama lagi. So highlight dia adalah definitely lagi satu, trip ni ada gunakan train. Macam biasa letak train juga kat depan. This is paling epic sekali sebab train dia involve 3 kali train. So trip ni biasanya kita akan bagi tahu semua orang pakai satu bag saja saiz 24. Sebab you kena tolak sendiri bag you. Kalau you bawa banyak bag, kiri kanan, bag tangan, backpack, bag telekung, bag apa kan, jadi definitely you akan susah jalan. Especially kalau yang pergi ni kakak-kakak yang ada masalah lutut lah, sukut lutut lenguh lah, perjalanan slow lah, badan saiz sederhana lah saya, macam saya lah, saiz sederhana ni, sakit kaki kan, semua tak boleh. Jadi kerana itulah sebab makan ni full board, so kita kata jangan bawa makan. So this is mini Silk Road ni, kalau pergi kurangkan bawa bag. Sebab anda perlu tolak sendiri bag anda untuk dalam 3 stesen. 3 stesen train. Bukan. Ada orang jual saya baru pasal ada orang jual 4,500, tetapi dekat sini hanyalah 5 malam. Jadi kena compare. So Maizara jual 7 malam. 9 hari 7 malam. Jadi kena tengok macam mana pengisian dia buat, apa yang dia cover dalam program tu. Dan juga kita ada apa lawatan kita dalam ni, kita ada terracotta lah. Xi'an mesti especially terracotta, tempat yang untuk saya paling wow sekali. Dia sepatutnya mungkin jadi keajaiban dunia tau. Keajaiban dunia sebab dia ada lebih daripada, saya rasa 7,000 tentera ke berpuluh-puluh ribu tentera yang terracotta tu dia dapat. Lepas tu you dapat pergi Linjia, Little Mecca of China, bandar yang paling ramai orang Cina Islam. Kita akan pergi dekat situ. Kemudian lagi, highlight yang lagi satu, kadang orang pergi because of this. Apa? Sebab ada Rainbow Mountain Zhangye. Rainbow Mountain. Yang kalau saya tanya internet lah, ChatGPT, dia anggap Rainbow Mountain Zhangye ni adalah paling cantik di dalam China. Maknanya kalau kita pergi Xinjiang tak cantik, Inner Mongolia pun tak berapa cantik. Maknanya sebab bukan setakat cantik, maknanya infrastruktur untuk Zhangye tu, mountain tu dah memang hebat. Sebab dia datang dengan platform tinggi, datang bas, semua bas yang bawa kita jalan. So mereka dah mungkin mereka sebab mereka tak jauh sangat, bukan macam kat Xinjiang yang jauh kan, tapi this is the highlights dia. Lepas tu because of tour ni memang tour Muslim halal, dan kita pergi ke kawasan Silk Road yang dulu orang kata ancient. Jadi you akan dapat pergi ke kawasan yang penuh orang Islam, iaitu
Lanzhou. Lanzhou ni actually ada orang kata mi daging Cina, mi daging, mi tarik. Saya difahamkan mi tarik kalau nama dia Lanzhou je ada lambang signature tanda halal tu, tulisan Cina yang kita tak tahu tapi orang tengok, kalau kita tengok lama-lama kita akan tahu definitely tu semua halal. Jadi the only mi daging Cina yang ramai orang suka definitely adalah mi halal. Jadi kita kata kalau you jumpa kat mana-mana, kalau dia tulis Lanzhou, 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 definitely mi tu halal, tak payah tanya. Sebab tak ada orang non-Muslim buat mi tu dan dia orang Islam je yang makan. Orang non-Muslim mungkin makan tapi orang Islam yang buatnya, resepinya. Dan kemudiannya dekat Lanzhou juga kita ada pagoda, kita akan naik kabel car walaupun dia acah-acah terpaling sikit lagi konon-konon macam Genting Highland, tapi dia tak boleh compare dengan Genting lah, dia macam acah-acah sikit, tapi dapat kita cross the Yellow River kat bawah, kita naik kabel car pergi kecil tu. Dan juga lagi satu kita dapat pergi ke desert sport park and camel riding dekat Zanjie ataupun di pinggir di pesisir orang kata padang pasir Gobi. Gobi tu sangat besar kan, tetapi dia consider as pesisir walaupun namanya sebenarnya padang pasir lain. Jadi tour ni adalah 7 malam. Kadang-kadang ChatGPT akan buat Muslim friendly. Memang definitely kalau Maizara buat definitely lah Muslim friendly kan. Kalau ada tour leader ke tak ada tour leader kita akan buat. Dan kita ada train 3 kali train. Dan kita dah ada date. Date kita dah ada 9 September, 28 Oktober, 11 Disember, 12 Disember, 8 Januari, 14 Mac. Kita dah ada. So boleh tengok. So limited seat for September and October. Harga at the moment untuk 2 tarikh dan mana-mana tarikh ni, as long as you book sekarang, harga dia adalah 5590. Tapi kalau saya tengok kalau kos tu tak boleh tu, saya mungkin akan naikkan sedikit lagi lah. Ni sekarang kita tengah promo sebab kita sebenarnya relaunch. Tour ni dulu ada tapi lama kita stop sebab tak dapat flight. Sekarang kita dah dapat balik flight, so kita introduce semula harganya lebih mahal daripada dulu sekarang. Tapi sebab saya nak beritahu kenapa sebab mahal, jangan tanya kenapa yang terlampau kritikal. Kawasan ni adalah monopoli oleh AirAsia. Tidak ada syarikat lain fly. Batik tak fly, Mas tak fly, tak ada flight. Jadi bila AirAsia buat direct flight, naturally kami akan ambil sebab nak pergi bagi tuan-puan flight yang 5 jam. Jadi orang kata apa? Syarikat kuku besi, mereka boleh dictate berapa harga. Jadi flight mereka agak sedikit mahal daripada kalau kita tengok kemungkinan kita boleh buat pergi ke destinasi Cina yang lain. Macam tu. Jadi tapi untuk saya 7 malam 6,000, 5,500, kalau tak ada sale 5,800, still berbaloi 7 malam. Sebab kalau kita comparekan Xinjiang yang 8 malam 9,000. Kan? Jadi kena fikir tour ni lebih murah kawasannya. Tetapi dia tak ada Alpine, zero Alpine. Dia lebih kepada, kalau you tanya saya, kalau you nak shopping jangan pergi, tetapi sebab Xi'an akan buat aktiviti shopping dia, menarik dia. Lanzhou, Linjia, Zhangjiang dan Jining ni, so dia adalah laluan pedagang lah, paling penting dia laluan pedagang dulu. Lepas tu dia ada night market. Dalam tour ni ada, sekiranya ada tenaga, you boleh pergi sebanyak 5 malam daripada 7 malam ke Muslim night market. Maknanya ada, kalau anda yang jenis ranggi-ranggi muda, ada geng semua nak pergi kan. Jadi anda boleh experience. Saya tahu orang yang nak pergi ni kenapa dia nak makan kambing bakar, dia nak pergi shopping, dia nak pergi macam-macam barang. So ada night market halal, dia ada gunung, ada gurun, komuniti Islam, sejarah tamadun. Tetapi dia tidak ada apa-apa Alpine. Dia highly likely, most probably 90% saya sure, dia tidak ada hijau, greenery, pokok-pokok, alpine pine, dia semua tak ada. Dia lebih kepada Silk Road yang macam kita buat Turpan Urumqi tu, semua dah jadi. Bandar yang kita lalu ni adalah bandar yang di mana pedagang lalu, dan bandar ni di-create sebagai bandar laluan pedagang. Naturally orang Islam berkahwin dengan orang lokal dan mereka telah jadi orang Islam. Dan anda akan tengok masjid kat sana, ya Allah, besar ya Rabbi, besar pada dekat Malaysia banyak. Sebab saya nak kena bagi tahu, the whole orang Islam dekat China lebih ramai daripada the whole of penduduk Malaysia. Katalah Malaysia ada 35 juta kan, China lebih daripada 35 juta ataupun lebih kurang. Jadi kena ingat,
bukan kita saja yang ada Islam dekat Malaysia ni, negara lain lagi ramai tak yakin Indonesia. Tak main ceramah aku. Jadi seterusnya kita akan tengok macam mana perdagangan Silk Road dan China, macam mana agama Islam berkembang. Jadi route ni memang route yang kalau you just nak tengok cerita Silk Road, this is the program yang you kena pergi. Jadi kalau kita dah pernah pergi macam saya kata China, Korea, China lain lah, Europe ataupun yang lain, anda akan tahu yang program Silk Road, mini Silk Road China ni dia datang dengan gabungan sejarah purba. Kena tahu ya, Tang Dynasty berasal daripada dekat China, dekat Xi'an. So nanti bila tour ni, bila pergi, you akan dapat ada dua show yang kami recommend sangat. Harga dia dalam RM180 Malaysia ataupun RM300, iaitu tour Tang Dynasty. So dia tunjuklah macam mana dynasty tu buka China, datang daripada pari-pari lah, apa benda lah, jadi China berkembang. Satu lagi adalah Silk Road tour. Jadi kalau anda macam Mona, dia kata dia suka Silk Road sebab dia tak tengok Tang Dynasty. Saya tak tengok China, saya tak tengok Silk Road, saya tengok Tang Dynasty. Saya suka sebab the production tu hebat. So saya difahamkan kalau kita tengok the Silk Road punya tu show, dia kata dia punya revolving, dia punya stage tu revolving, boleh berpusing atas sampai stage ataupun tempat duduk akan revolving, binatang semua keluar, unta semua ada, pelakon pun semua datang, serigala pun ada, segala cerita Silk Road akan ada. Jadi kalau kita nak buat crash course, kita nak tengok cerita pasal Silk Road China, nak pergi Xinjiang ke, anda kena pergi tengok satu show ni, iaitu Silk Road punya show, which is actually dia buat live dekat China. Jadi kat Malaysia dia tak ada. So kalau pergi tu alang-alang dah pergi, extra akan sikit duit dalam RM300 ataupun RM180 pergi tengok show tu, yang saya sangat recommend. Jadi selain daripada tu kita dapat tengok Muslim punya heritage. Kita dapat try 3 kali speed train yang laju, bukan dekat laju-laju train dia yang jauh-jauh. Lepas tu ada gurun Gobi tadi tu dengan grassland, sebab kena tahu dia ni dah border dengan Mongolia, Tibet semua. Rainbow Mountain, Zhangye ni kena kurang kisah Islam kat sana, tetapi sebab dia datang dengan Rainbow Mountain. Jadi Rainbow Mountain tu memang subhanallah lah, memang hebat sangat lah. Kalau kata Mona, dia akan keluarkanlah ayat Quran yang Allah mention pasal the colourful mountain tu kan. Dan kita dan suasana Silk Road. Jadi kita akan mulakan 7 malam tu dengan Xi'an sebagai pertama, dulu Chang'an, dan dia adalah titik pertama untuk Silk Road. Jadi kena tahu China punya Islam ni sampai ke Guangzhou tau, sampai ke selatan. Guangzhou tu dah sampai ke selatan. Jadi this is route dia. Sampai pada bawah sampai ke Iran, sampai ke Turki dia orang pergi. Jadi at least kita buat, kalau anda buat Guangzhou dulu, pernah buat orang kata Guilin Guangzhou, lepas tu nak buat Xi'an, lepas tu pula buat Silk Road, the actual Xinjiang. Maknanya anda dah, insya-Allah, orang kata the 3 tempat popular Islam yang route Silk Road tu kita dah cover. Macam Trans-Siberia pula kan, 8,000 km. Jadi Xi'an ni bukan setakat budaya Cina, budaya Islam, dia juga sejarah utama untuk Silk Road, dan dia juga adalah sejarah Terracotta Warriors. So maknanya selain daripada you dapat pergi malam-malam, pergi pasar malam hebat Silk Road, ancient Silk Road punya pasar malam, Xi'an Chinese Muslim Street Quarters, Muslim Quarters, anda akan dapat pergi tengok Tang Dynasty punya museum. Anda akan datang dengan Great Mosque of Xi'an yang antara yang paling lama sekali dekat China, Muslim Quarters, Terracotta Warriors. Anda akan dapat Ancient City Wall, dapat pergi. And then Terracotta Warriors sepatutnya macam saya kata akan menjadi one of the 7 wonders of the world. Dia punya saiz, gigantic punya saiz, besar gila dekat situ, ribuan patung yang lebih pada 2000 tahun. Dan kita tengok sendiri barulah kita faham China ni dekat Asia Tengah, kat mana-mana ni, mereka punya civilization dah lama, 2000 tahun. Tahun kita 2026 sekarang kan. China punya tu terracotta tu dah dibuat 2000 tahun lepas. Maknanya punyalah lama. Jadi dekat sini kita tengok agama Islam berkembang semua kan. Jadi anda akan tengok perdagangan macam mana. Dan kenapa saya rasa route ni menarik? Satu, untuk saya actually dia 7 malam. Dia dapat all this Silk Road punya dengan China punya sejarah, the start of sejarah China Qing Dynasty ni. Sebab dia datang dengan Muslim heritage. Dia datang dengan sejarah China Tang Dynasty. Dia datang dengan gurun, dengan grassland tadi, dengan Silk Road, dengan suasana Silk Road dia Rainbow Mountain. Jadi
Untuk itu sekejap saya kena baca. Okey, Muslim Quarters. Ramai orang akan, saya tahu ada beberapa kawan saya yang buat bulan 9 ni, Aida semua, Ruby, diorang nak pergi enjoy. In fact, diorang request kita alter program supaya hari last nak hari yang sedikit lepak-lepak, enjoy santai-santai. Selepas naik train 3 hari, 4 hari naik train, cakap hari sampai Zian tu kita betul-betul nak lepak, nak makan-makan, jalan santai. Saya kata tak boleh lah santai sangat kan, jadi tak ada apa. Jadi kita, tour manager kita ataupun agent partner kita memang tahu hari last Xinjiang ataupun malam yang terakhir sampai tu ataupun hari esoknya last, mereka dah start lightkan program. So anda akan makan, jalan, makan-makan, sema-sema, relax-relax, buat program sendiri, shopping-shopping. Sebab kadang-kadang orang takut pergi China tak ada masa shopping. Kan untuk mini Silk Road. Mini Silk Road ni hari malam ke-7 dengan hari ke-8 totally relax. Adalah sikit lawatan tetapi dia akan bagi tribute untuk anda, bagi masa. Sebab dia datang dengan shopping. Dekat wholesale punya center boleh beli bag, beli baju. Kalau belum ada baju sejuk, beli jaket. Apa saja anda boleh beli. Jadi kita akan pergi masjid kat China, traditional China kita kecil, makan halal. Makan halal yang orang nak makan kambing tu kan. Jadi kita akan buat snacks, boleh beli banyak dekat sana, dekat Xi'an. So saya sebut Xi'an ni makna bandar Xi'an ya, bukan dalam tour tu, bandar Xi'an. So macam-macam ada. Kemudian di Lanzhou macam saya sebut ada Yellow, so dalam Silk Road ni Lanzhou adalah Yellow River. So dalam tour Inner Mongolia sekarang, diorang buat cruise Inner Mongolia tu, ada cruise yang which is beribu kilometer atas tu dah ada sungai Yellow. Jadi diorang buat cruise. Tetapi bila kita buat Silk Road ni, mereka akan naik pula kabel car melepasi Yellow River. Satu orang duduk dalam, which is beratus-ratus kilometer kat depan. Kemudian tour yang bawah dia akan buat cable car pula, punya panjang sungai, orang kata the Yellow River tu kan. Jadi anda akan tengok masjid dekat Lanzhou, makan mi Cina, mi tarik Cina, daging, mi Lanzhou adalah mi daging. Kemudiannya ada Iron Bridge yang dibuat sangat lama. Dan kat sana sebenarnya saya nak cerita, kalau kita pergi Lanzhou dengan Jining, kalau kita pegang-pegang orang kat sini, orang biasa, jangan pegang-pegang dia orang satu pakai tudung ramai, dan keduanya highly likely dia orang tu semua orang Islam. So dia orang tu pakai tudung ke tak pakai tudung, pakai style macam mana tu, anda akan nampak mereka ni orang Hui. Mereka bukan orang Yugo, mereka kebanyakan orang Hui. Orang Hui ni adalah orang yang betul-betul muka Cina, dan mereka mungkin pakai kepiah, dan mereka kadang pakai blazer, coat lah, kalau musim sejuk mungkin pakai blazer. So dia punya muka adalah fixture orang Cina, bukan macam fixture orang Turki. Tu orang Yugo, tu different. So anda akan rasa macam wah lain dan masjid mereka, akan tengok madrasah mereka. So this is actually special tour ni. Macam saya cakap tadi, beef Lanzhou tu, saya baru bagi tahu kat grup saya, grup yang akan pergi bulan 9, saya bagi tahu bila makan Lanzhou mi, keluar sikit tajuk ni. Sekiranya anda rasa tak cukup makan, sebab kadang dia makan daging, ada orang macam wah sedap sangat kan makan daging, alamak tak cukup, jangan risau. Angkat tangan bagi tu tour manager, saya nak tambah daging sikit. Banyak manalah mahalnya daging anda nak minta. Bungkus saja tak boleh. Kalau nak tambah bagi tahu. Tapi kadang-kadang orang tak nak makan, tapi saya suka, untuk saya daging tu memang sedap, mi daging tu sebab tak cili banyak kan. Wah sedap. Dan Linjia adalah unik dalam keseluruhan program ni. Saya tak pernah sampai, tapi Mona sampai. Dia dipanggil Little Mecca. Kenapa? Dia adalah antara bandar mempunyai populasi terbesar sekali orang Islam dekat sini. Masjid, komuniti Hui yang macam cakap, sedi bina Islam, kedai halal Muslim, semua benda ada kat sini. Macam tu. Jadi tour ni, kalau kita memang nak tengok menjejaki negara orang-orang Islam Cina, ada mak ayah yang masih sihat, nak suka cerita, nak dia Eropah semua dia tak nak. Tapi kalau kita bagi konteks Islam-Islam tu, mungkin mereka suka, kawan-kawan, anak-anak, saudara mara, suami isteri, yang macam wah, aduh banyak culture Islam kat dalam ni, kita nak tengok, boleh pergi. Tetapi kalau mereka kata mereka nak scenery, jangan bawa, mereka akan fed up, marah dan menunjukkan kemarahan kepada kita. Jadi kalau nak tengok budaya Islam, nak tengok sejarah Silk Road, nak tengok seni bina Islam, orang Islam Cina, nak tengok masjid yang besar-besar, segagah-gagah masjid, kena pergi tour ni. Dan kerana itu hampir habis. Jadi saya nak cakap kenapa tour ni istimewa untuk orang Malaysia. Kerana kita kena tahu bahawa komuniti Islam tu
yang ramai dekat China. Macam saya cakap tadi, mereka seramai orang Malaysia. The whole population Malaysia ni sama dengan semua orang Islam dekat sana. Bayangkan betapa ramainya diorang kan. Jadi Silk Road punya laluan. Dan okey, saya terlepas. Kan Zhang Ye. Zhang Ye, sebutannya Zhang Ye. Sebutannya Zhang Ye, Z to J. Jadi Rainbow Mountain. Kalau Zian sejarah dan budaya Islam, Zhang Ye datang dengan paling terkenal seluruh dunia, iaitu formasi batu-batuan berwarna-warni daripada berjuta-juta tahun. Landscape yang sangat surreal. Adakah susah Zawati? Kaki sakit, saya tak boleh pergi, saya tak nak pergi jalan ni, saya dengar batu, saya nampak tinggi. Tak susah. Zhang Ye ni, sebab China ni terlampau maju, mereka dah siap buat satu kawasan tu dah memang huge. Lepas tu mereka siap ada bus. Mereka ada bus yang serve different platform. You tak nak pergi naik panjat ke atas, tak apa, minumlah teh. Beli teh, duduk ramai-ramai minum. Yang muda belia kaki kuat, pergi naik atas, ambil gambar. Dan dekat sana mereka benar akan pakai drone tau. Tapi minta tahu, bagi tahu kami kalau ada sesiapa nak pakai drone. Jadi landscape dia sangat serius. Dan kat sana macam movie. Dan kat sana ada satu tempat, bila saya rasa masa sampai platform kedua, ketiga kalau kita naik, dia ada tunjuk fosil tau. Fosil yang konon-konon macam ketam ke, macam kerang tau. So bila kita dapat fosil ni, kita tahu maknanya lebih pada 2 juta, 3 juta tahun ni, mungkin trillion years dulu, laut mungkin sampai ke situ. Jadi this is why actually this batu, dan baru kita tahu sebenarnya kemungkinan di dalam laut, mungkin ahli-ahli orang kata geologis mungkin tahu yang mungkin dalam laut sebenarnya sama batu-batuan colourful tu. Sebab apabila di atas batu tu pula dijumpa juga fosil yang macam dalam laut. So this is actually the world ni memang special kan. Jadi macam kita pergi kat Langkawi kan, atas tiba-tiba je Langkawi Geopark, rupanya kenapa jadi Geopark? Sebab atas tu jumpa kerang punya kulit. Jadi dia jadi special UNESCO. Jadi dan juga kita akan pergi Gobi Desert Explain. Di Gobi Desert lebih kepada orang yang ceria, orang yang suka nak buat program. Naik unta 2 bonggol. Lepas tu dapat naik ada masa boleh naik ATV ramai-ramai, pakat-pakat, bayar sikit, tak mahal pun. Panggil naik ronda-ronda pagi, which is actually quite nice activity. Jadi suasana gurun. Kalau pergi musim sejuk, saya pergi bulan 1, tak buat aktiviti tu. Apa kami buat? Kami main salji dekat snow. Wow, itu antara best. Kalau bulan 1. That's why kita create ada satu date atau 2-3 date pada bulan 12 dengan bulan 1. Boleh tengok, boleh experience snow dekat sana. Jadi kemudian kita ada Xining dengan Chilean grassland. So this is actually where like Inner Mongolia. So mereka akan lebih kepada daripada gurun-gurun tu kan. Tiba-tiba kita akan sampai kepada tempat padang ragut, padang rumput yang besar. Tiba-tiba kita nampak pada kejauhan dah, kita dah nampak macam gunung ganang yang ada salji tinggi. Kemudian kita akan nampak yak, kita nampak kuda, dan kita nampak nomadic Tibet, kita nampak youth tu apa, kemah-kemah kan, dan kita boleh berhenti bergambar dekat sana. Dan kita akan nampak. So this is actually Chilean grassland dan juga Xining. Jadi scenery ni sebenarnya bila you bergerak selepas buat the desert tu, bila you sampai nak pergi ke Xining, you akan nampak sebenarnya scenery ni lebih macam kita ada kat Central Asia. Kalau you dah pernah pergi orang kata Kazakhstan, Xinjiang, Kazakhstan, kalau kita pernah pergi Inner Mongolia ataupun Kyrgyzstan, you akan nampak this one day akan jadi seperti pergi Central Asia. Jadi apa yang special lagi? Kita tak lupakan pasal shopping. Shopping, kita macam saya cakap tadi, kita akan bawa anda dekat bandar. Bila kita sampai Xi'an City tu, you akan dapat selain pada China punya authentic orang kata ancient Silk Road, ancient Muslim quarters, you akan dibawa juga pergi shopping ke kawasan wholesale market. Besar wholesale market tu. Try to squeeze time. Minta kat guide bagi masa lama. Kalau siapa tak nak, pergi kat luar, minum air, makan kek, relax. Bagi kawan-kawan masa beli baju, beli jaket, beli apa sajalah, beli beg baru ke, shopping ke, beg kopi ori, semua ada kat sana. Dan seterusnya, so waktu malam di Xi'an nanti, waktu hari ke-7 tu, hari ke-7 kita sampai malam ke-7 yang nak tidur tu, kita akan melawat
Tang Dynasty. Saya buka grup bulan 9 dah buka. Ada orang dah start share gambar nak beli sewaan baju tradisional pakai nak bergambar. Jadi anda akan tengok betapa hebatnya Tang Dynasty punya area di mana mereka buat. Jadi saya rasa itu saja untuk saya bercakap hari ini. Jadi route ini memang route Maizara kali ini, Ancient Silk Road ni kita dah combinekan sejarah Cina purba. Silk Road, saya baca komuniti Islam Cina, bullet train Cina, dia bukan bullet sebenarnya, dia sebenarnya speed train. Gurun dengan grassland, you dapat gurun, you dapat padang ragut. Rainbow Mountain di Jiangje, kemudian di Halal Market, suasana Silk Road yang sangat rare, makan halal, shopping. Jadi kalau anda suka history, anda suka scenery, anda nak cari kelainan, mungkin anda boleh consider tour ini yang berbeza. Kalau anda suka Jepun dengan Korea juga anda akan berbeza. Yang nak mencari meaningful journey juga, nak tengok apa benda yang sebenarnya ada content knowledge dalam ni kan, bukan setakat scenery anda dalam ni. Jadi trip ni sebenarnya bukanlah trip yang untuk pergi melihat tempat-tempat cantik. Kalau tempat-tempat cantik macam tadi tu, Chongqing, futuristic, very modern. Ini adalah anda mengimbau semuanya. Bayangkan pedagang Islam, bayangkan orang yang membawa, orang kata apa, yang bawa apa, orang kata nak mengembangkan Islam kan. Mereka travel daripada Iran, daripada Uzbekistan ke mana, melalui jalan tu sampai ke Guangzhou. Jadi kita boleh tengok macam mana, dan kita rasa macam saya lah sampai sekarang, budaya, sejarah dia, saya sampai sekarang sangat happy apabila kita tahu dekat China ni ramai orang Islam, seramai orang Malaysia. Jadi kalau rasa stres nanti bolehlah saya pindah ke Zian lah. Zian makan sedap sikit kan. Macam tu. Jadi saya ucapkan terima kasih semua. Route ni kita ada planner kita. Hani dah update planner ni. Boleh tengok route-route yang kita tulis ni sehingga Januari je dulu. Yang lain tu kita akan selepas Raya Haji nanti, once kita masuk. Hanya kami nak maklum bulan 6 ni kalau tour kami banyak sangat keluar negara. Jika SMS kepada ejen-ejen anda ataupun tour manager MS office kata lambat jawab, kena bagi tahu. Sebenarnya kami ada mungkin 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 program Cina yang involve ramai staff kita pergi. Jadi kemungkinan inquiry anda akan lambat sikit jawapannya ataupun ada delay dalam jawapan tu. Jadi saya ucapkan terima kasih semua untuk masa ni. Kami akan introduce lagi beberapa package terbaru terkini lepas ini, iaitu kita akan introducekan tajuk dia The Arctic Norway. Arctic Norway adalah untuk buat Lofoten. Kita buat yang original Maizara. So that is one of kita punya latest program yang kita cuba ketengahkan nanti. Jadi saya ucapkan terima kasih semua. Terima kasih untuk masa. Harap terang video ni. Nanti kita akan letakkan video ni kat dalam YouTube. Anda boleh tengok. Ya, nanti mungkin mereka akan kerat-keratkan ikut nama title saja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.